Demi anak bangsa, kerajaan akan meneruskan usaha menghadkan pembukaan akaun media sosial baharu bagi kanak-kanak bawah 16 tahun dengan pelaksanaannya dijangka seawal pertengahan tahun ini. Suka atau tidak, pendekatan ini dilihat cenderung mengekang pelbagai perkara negatif dari akar umbi. Malah, Australia, Perancis dan Indonesia juga sudah mula menghadkan penggunaan media sosial bagi remaja bawah 16 tahun. Saya setuju, saya sokong ke saranan kerajaan tersebut sebabnya ia memberi impak yang sangat baik untuk kanak-kanak di bawah umur 16 tahun dan itu adalah satu cara kawalan yang terbaik untuk kita tidak eksplorkan kanak-kanak ini kepada benda-benda yang kita tak tahu. Contohnya macam YouTube, social media yang kadang-kadang banyak ada benda-benda unsur-unsur yang negatif dan terlalu orang kata banyaknya kesan kepada kanak-kanak. I feel like as a parent, I feel like it has to be done lah. Like I really do believe in this ban. I think it's great because honestly, there's so many things going on social media, and with a lot of these things in the world nowadays, I think it's better for them to stay away. Tidak dinafikan, masih ramai yang menunggu impak daripada keputusan kerajaan dan ada sesetengah ibu bapa berpandangan bahawa undang-undang menghadkan umur bagi penggunaan media sosial masih tidak cukup untuk menjamin keselamatan kanak-kanak di internet. Lebih merisaukan jika ada ibu bapa yang lepas tangan hingga mendorong kanak-kanak meneroka media sosial tanpa disedari. Bagi saya lah baguslah untuk golongan muda disebabkan umur 16 ke bawah ni mereka belum lagi boleh bezakan yang mana baik dan buruk lah. Mostly sebab konten-konten dalam sosial media ni yang banyak ni yang ke arah yang tidak baik lah, yang boleh mempengaruhi pemikiran mereka lah. Okay, to me, if you ban, what would happen? These kids today are not like those days. They are very resourceful. They know how to get their ways right. And the problem is when they start to go on unregulated platforms. You have to guide them from today. How to control themselves. How to handle hate comments. Or how to manage their time. Screening itu semua kan. So it's more on parents. Parents, like it or not, they have to be close to their children and have an open conversation with them. Nowadays, with the digital era, the way we raise kids have to be a little bit different. Tiada ibu bapa yang mahu melihat anak-anak terdorong melakukan perkara tidak baik yang bukan sahaja merencankan akademik tetapi juga moral mereka. Usaha kerajaan ini wajar dipuji. Jika bukan golongan dewasa yang membimbing, siapa lagi?